Body roll pun okey. Assalamualaikum. Hari ini kita buat kelainan. Kita akan test Nissan Serena C28 yang akan dilancarkan pada tahun hadapan 2026. Ini kita akan test drive. Kita akan tengok adakah spek dia sama dengan spek di Indonesia. Jom kita tengok. Chamada na cena, matada, chamada na cena, matada. Okey, enjin dia menggunakan 1400cc. Sepatutnya 1300 lebih je, tak sampai 1400cc. Jadi road tax dia dalam RM120 saja untuk kenderaan ini. Berbanding model yang lama, dia punya road tax 500 lebih. Okey, enjin ini berfungsi, tujuan dia untuk chargekan bateri. Jadi kita tak payah untuk pergi ke stesen untuk chargekan bateri. Jadi enjin ini dia macam genset atau generator untuk chargekan bateri tu. Jadi kita cuma isikan minyak dan enjin yang akan charge bateri. Kalau mengikut apa yang pernah dibawa di negara jiran, untuk 1 liter minyak boleh jalan sejauh dalam lingkungan, kalau highway 18 ke 21 km, tengok cara pemanduan. Tetapi dalam pekan lebih kurang 16 ke 17 km untuk 1 liter. Jadi cuba bayangkan kita berjalan daripada 300 km lebih, saya lebih kurang lah minyak RM30 lebih saja. 300 km lebih. Bayangkan betapa jimatnya. Dan enjin ini lebih kurangan enjin Nissan Kick, tetapi berbeza sisi. Itu dia perbezaan dia. Untuk lampu dia ada 3, 1, 2, 3 untuk lampu. Okey. Saya dah bukakan. Okey, beam dia akan pasang lagi satu. Nanti dia akan ada untuk signal. Ini daylight. Di atas ni adalah daylight. Okey. Di depan sini nampak Nissan yang baru, dan di sini ada kamera, 360 kamera. 360 kamera ada satu di depan, belakang, side mirror, antara yang ada. Okay. Daylight dia dengan lampu ini sekali. Di sini pun dah siap ada LED. Jadi kalau kita beli, tak payah dah nak banyak perubahan, nak tukar untuk LED ke untuk apa, dah siap. Boleh dikatakan sini ada LED, semua LED. Cuma kalau kaki makeup kereta kena pasang body kit dan kena tukar rim bagi nampak lagi lawa. Ini hanya lubang angin lah untuk aerodinamik dia lah. Untuk lubang angin, tak ada apa-apa lah di sini. Okey, dari segi tayar dia agak kecil juga, 16 saiz tayar dia. Jadi kalau dia bagi 18 lebih baik lah. Tapi masih lagi 16. Tapi bolehkan tayar dia tebal lah untuk comfortable lah, mungkin. Kita tengok cermin belakang dia ni sama juga dengan C27, C28 sama. Cuma berbeza di sini. Dan lampu ni dia berbeza. Jadi bila ada ini, dia menunjukkan side dia pretty cukup cantik. Dan kita tengok sampai bawah, dia ada warna hitam sampai bawah. Dan kelebihan Nissan, kalau nak buka dekat sini, kalau nak buka, masih lagi dikekalkan sama dengan C27. Bawah pun dia boleh buka untuk e-power ni. Dan di sini kita buka sebenarnya kalau di sini, tapi dia tak ada lagi power boot, belum lagi ada auto. Dan kita boleh letak beg dekat sini. Di sini boleh adjust ke depan.
Dan di bawah ni pun masih boleh letak lagi. Okey, ini skrin dalam dia. Okey, steering dia, kedudukan ada teleskopik, atas bawah juga. Dia ada 2 monitor. Tapi boleh dikatakan monitor dia agak tegak lah, mungkin untuk cahaya muka kot. Dan di sini pun dia ada lagi satu skrin. Boleh dikatakan Android dan untuk Apple CarPlay pun boleh. RN cuma button tekan sahaja. Boleh dikatakan cantik. Kedudukan di sini, siapa yang tak biasa mungkin nak button yang pusing-pusing tu dia new kan untuk tekan. Tapi aircon masih gunakan pusing belakang dan depan. Okey. Ini wood. Ini plastik. Tapi ini soft touch. Ini masih soft touch. Ini tempat cup holder lah, aircon keluar, cup holder, aircon keluar. Tapi soft touch lah. Okey. Soft touch. Okey, ini plastik. Atas ni saja soft touch. Dan ini adalah jahit yang asli. Okey, di sini kita ada untuk door kiri dan kanan, tapi sayangnya lah di bawah, kalau dia bubur di atas shielding tu lebih baik lah. Di depan ni dia ada wireless charger untuk letakkan di sini. Lepas tu dia ada Type C dan USB untuk charger yang ada di sini. Ni kita boleh letakkan apa yang kita nak. Okey. Kita nak boleh letak, contohnya handphone dia boleh dikatakan kesat. Dan untuk seat, kita ada satu seat leather yang cukup lembut. Dia ada jahit dengan benang warna putih ni, apa yang saya nampak. Ni pun semua adalah leather, full leather. Dan ada armrest, siap-siap dah ada armrest. Kiri kanannya ada armrest. Driver dapat satu dan bahagian penumpang pun dapat satu. Okey, kedudukan seat dia tak ada auto lagi. Masih manual. Ini pun manual untuk tinggikan. Ini untuk depan belakang masih manual lagi. Dan ini pun masih lagi. Di depan ni masih lagi untuk depan belakang. Masih lagi manual. Dan spek ini boleh dikatakan sama dengan Indonesia. Okey, baris kedua di Malaysia dia dah ada roof monitor. Yang ini memang terbaik. Okey, roof monitor untuk baris yang kedua. Memang ada. Okey, seat ini masih sama dengan Indonesia atau Malaysia yang lama. Masih sama, yang lain semua manual. Okey, steel juga macam ni. Okey, kita boleh dapatkan dan di sebelah sana pun sama. Kalau nak apa kedepankan, kita turunkan ini, kita boleh tolak ke depan. Terangkan apa beza EV dengan e-power? E-pedal. E-pedal. Okey, sorry. Sekarang ni kita pakai normal mode. Okey. Normal mode EV. Okey. Lepas tu kita tengah jalan, kalau kita nak rasa dia e-power, kita boleh choose. Okey. On. Oh. Ya. Boleh pilih. Sekarang pakai EV dulu. Normal pakai EV. Alright. Okey. Okey. Start. Okey, kita tekan D. Okey, lagi satu dia apa, dia punya sistem macam ada setengah ada apa panggil dia auto drive tu. Sistem Co-pilot. Cuma kita sentuh steering saja. Kalau dia sentuh kan dia tak payah. Dekat Malaysia kena sentuhkan steering. Sekarang kita akan try naik jambatan ni, flyover ni. Okey, kita cuba dalam keadaan kelajuan yang slow. Sebab kalau laju nampak kita ada lajak. Jadi kita try dalam 60. Lepas tu saya nak tekan pedal, nak tengok macam mana dia naik.
line assist sudah bunyi, tak ada masalah untuk pergi 90. Untuk sound memang bagus lah. Dia punya bunyi cukup kedap daripada bunyi kenderaan luar. Soundproof dia. Kalau di sini saya tak pasti adakah cermin ini double layer. Tak ada. Body roll pun okey. Ini saja tak okey depan. Depan kita. Ini apa jaminan dia bagi kalau beli? Okay, warranty Okey. tahun. Alright. 100,000 km. 100,000 km. Bateri dia macam mana? Yang bateri 8 tahun, Okey. 160 km. Okey. Kalau servis dia, kalau you sudah tahu lah, dia mesti dia ada cerita macam mana dia punya servis. Servis. Ah. Okay, sekali servis tukar engine oil, filter dalam 300 ringgit. Berapa kali dia? 10,000 sekali. Oh. Macam dia punya kompresor, adakah electric kompresor ataupun normal kompresor? Aircon. Aircon. Airconnya. Ah, Okey, airconnya elektrik. electric. Elektrik. Oh, jadi bila you berhenti you tak ada masalah lah. Ya. Okey, thank you. Okey, terima kasih. Alright. Jom. Okay, my name is Dixon. I'm from Batu Perang. Just in case you got any question mengenai Nissan, call me. I will do my best to answer you, especially the new Serena C2A. Okey, saya nama Toh Chin Chai dari Nissan. Hari ini kita ada Nissan Serena e-Power. Ada sesiapa berminat sila hubungi dengan saya 019-577-1705. Apa-apa Nissan pun boleh. Jumpa lagi. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Afiq daripada Nissan Jalan Baru. Jika anda berminat dengan mana-mana model Nissan sekarang, terutamanya model Nissan Serena e-Power yang kami akan launch nanti, boleh kontak nombor saya di bawah. Baik, terima kasih.